Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sa'irus sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجمعين الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى معالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معالي الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bersama lagi dalam pengajian kita daripada kitab Muhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya minta maaf atas kelewatan. Hari ini saya banyak program. Jadi pada petang tadi, last kali di Ipoh tadi, tolak dari Ipoh. Hari ini maghrib awal. Lepas tu hari ini cuti ganggu dengan semalam Jumaat. Walaupun Pulau Pinang kami tak cuti, tapi orang Perak ni sakan cuti dia. Semua duduk atas jalan mereka. Sebab cuti semua pakai bawa slow, bawah 20 km sejam kan. Jadi nak sampai ke sini agak jauh dan agak jam tadi di Buraya dan sebagainya. Saya ni kecuk ni tak kira, tak sangka kecuk tu. Saya tekan minyak dalam diri dan kereta nak pergi sampai. Ala kulli hal, sebab saya dah ingat saya dah janji nak datang malam ni, jadi tengok jam pun lewat dah. Ya, sekarang ni maghrib terlalu awal. Saya tengok tadi pukul 7, betul ya? Pukul 7, ha? 7, pukul 7 kan masuk waktu. Masuk waktu pukul 7. Ni paling awal kan, sebelum ni jarang berlaku pukul 7 masuk waktu maghrib. Isyak pula masuk lagi awal, 8.12. Jadi kita ni nak masuk isyak lah ni, baru Ustaz sampai. Kira teruk kali ni. Baik, ala kulli hal kita isi juga masa yang sama ni, masa yang berbaki ni. Saya minta izin untuk kita belajar sikit sampai pukul 8.30 lebih kurang atau lebih sikit, untuk kita habiskan cerita dan kisah kita daripada kitab Hubbun Nabi ini. Jadi yang keenam, kisah yang keenam, muka surat 12, tentang seorang yang mencintai Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari ini kita cerita pula tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dalam kisah yang keenam,
Kisah yang keenam ini tajuknya paling berani untuk Nabi SAW tercinta. Tajuknya paling berani untuk Nabi. Apa kaitan dengan kasih sayang kat Nabi? Paling berani untuk Nabi kat sini maksudnya adalah paling berani mempertahankan Nabi. Seorang yang berani mempertahankan Nabi sanggup menggadaikan nyawanya, sanggup mempertaruhkan jiwa dan nyawanya untuk Nabi, dan tentulah di situ menunjukkan kecintaan dia yang agak tinggi kepada Rasulullah SAW. Dan tidak semua orang boleh sampai ke tahap mempertahankan nyawa seseorang dengan mempertaruhkan nyawa dia. Ya, kadang-kadang orang yang kita paling sayang, isteri ke suami ke keluarga kita ke, belum tentu kita sampai tahap nak mempertaruhkan nyawa kita. Kita nampak ada seorang terjun ataupun jatuh dalam sungai, dia dalam arus air yang deras. Kita nampak, kita sendiri pun tak berani nak terjun, takut kita pun ruyuk macam dia juga. Nampak tak? Maksudnya kita sendiri pun tak berani mempertaruhkan nyawa. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah contoh teladan di kalangan sahabat yang sangat cintakan baginda Rasulullah SAW. Baik, kisahnya macam mana? Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam kitab dia Al-Bahruz Zakhar Al-Ma'ruf bi Musnad Al-Bazzar. Pengarang perawinya Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-Bazzar rahimahullah, yang meriwayatkan riwayat kisah ini dalam kitab dia Al-Bahruz Zakhar yang dikenali dengan Musnad Al-Bazzar. Baik, kisahnya saya baca. An Muhammad ibni Uqail qal. Saya baca matan dia sekali dengan terjemahan sekali. Kitab-kitab tuan-tuan ni tak ada matan. Jadi saya cari matannya, saya siap tadi. Saya jumpa riwayat Imam Al-Bazzar ni untuk kita tengok terjemahan dan matan tu sama lah. Saya kalau kitab ni tak ada matan Arab asal, saya risau sikit, takut saya tak buka matan asal, takut nanti ada kesilapan dalam terjemahan. Jadi sebaiknya saya kena carilah dah. Yang ni kena, sebelum nak main ni dia kena standby lagi. Kena standby daripada rumah tadi dah, ataupun daripada Ipoh tadi duk tengok ni, duk semak nak mengajak malam ni apa dia. Baik, jadi daripada Muhammad ibn Uqail berkata, Sayyiduna Ali khatabana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu faqala. Dia kata Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah menyampaikan khutbah kepada kami dengan berkata. Khutbah ni maksudnya khutbah di waktu solat Jumaat lah. Khutbah biasanya sinonim dengan solat Jumaat. Maka Sayyidina Ali pernah satu hari menyampaikan satu khutbah. Dia kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Disebut wahai sekalian manusia. Akhbiruni bi asja'in nas. Khabarkan kepada aku siapakah orang yang paling berani. Akhbiruni bi asja'in nas. Khabarkan, ceritakan pada aku siapa yang kamu kenal dia orang yang paling berani. Orang paling berani sekali siapa dia? Baik. Maka mereka berkata, engkaulah wahai Amirul Mukminin. Mereka pun jemaah yang dengar khutbah ni kata, anta ya Amirul Mukminin. Persoalan khutbah Jumaat ni bolehkah kita tanya, jemaah jawab? Gitu. Boleh ke? Dia imam tanya, jemaah jawab. Pernah berlaku tak? Di zaman dahulu, sebahagian guru saya kata, khutbah di zaman dahulu memang ada. Memang ada konsep khutbah, khatib bertanya, makmum menjawab.
Dia bagi kaedah soal dan jawab dalam khutbah. Jadi di sini persoalan. Kerana inilah sebab hadis-hadis macam ni. Hadis Rasulullah pun pernah buat. Bukan Nabi, Rasulullah pun pernah buat. Rasulullah tanya, ada seorang sahabat Nabi ni, dalam satu riwayat, nama dia Allahumma salli Muhammad, lupa lah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, cerita seorang lelaki ni dia masuk dalam masjid. Seorang lelaki ni masuk dalam masjid. Tengah Nabi tengah baca khutbah. Khutbah Jumaat ni. Khutbah Jumaat. Dia masuk. Bila dia masuk, lalu dia pun duduk. Dia pun turun duduk. Masuk-masuk dia duduk. Dia tak semayang 2 rakaat. Lalu Nabi tanya kat dia, "Ya fulan," tengah khutbah tu. "Hai fulan, hal sallaita raka'atain?" Kamu semayang tak lagi 2 rakaat? Tahiyatul masjid maksudnya. Dia pun jawab, "Tak lagi." Maka kata Rasulullah, "Bangun fasalli." Bangun semayang 2 rakaat. Nampak tak? Bangun semayang 2 rakaat. Ni dalam kitab apa? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ada kat situ dialog antara jemaah dengan imam, dengan ketua khatib. Ada kan? Baik. Satu kita dengar dalam khutbah, sebelum khutbah, Tok Bilal ni akan baca. Dia kata apa? Apabila imam naik di atas mimbar, khataba, lalu menyampaikan khutbah, maka jangan lagi bercakap. Man takallama faqad lagha. Tapi siapa yang cakap sedang dalam keadaan khutbah tengah jalan, faqad lagha, maka khutbahnya menjadi pahalanya menjadi lagha, sia-sia. Macam mana kita nak padankan hadis ni yang kata lagha ni? Dan setengah riwayat Nabi sebut, man massal hasa faqad lagha. Dan hadis yang lain, sewaktu khutbah Jumaat ni, di kalangan sahabat, dulu masjid Nabi ni, dia tak ada kapet. Dia tak ada macam lah ni. Masjid Nabi ni, bawah dia ni pasir. Jadi ada batu-batu kerikil kecil. Tengah tu kata Nabi tengah baca khutbah, daripada pegang batu tu macam main batu seremban kot. Itu wallahu a'lam lah. Duk main batu masak tu sok disentuh, main capak, sentuh main capak, tak cakap pun. Maka Nabi sebut, man massal hasa, siapa yang pegang dan bermain dengan batu, faqad lagha, maka khutbahnya menjadi sia-sia. Baik. Di sini para ulama menyebut bahawa tentang khutbah. Bila kita bercakap ataupun bersembang atau buat perkara garau sewaktu khutbah, adakah boleh membatalkan khutbah Jumaat kita? Ataupun sekadar hilang pahala? Dan apa hukumnya pula? Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muhtamad, bercakap, melakukan perbuatan sia-sia sewaktu khutbah Jumaat, hukumnya adalah menghilangkan pahala khutbah. Pahala mendengar khutbah itu hilang, akan meluputkan pahala khutbah. Dan hukumnya makruh, tidak haram. Cakap makruh bukan haram. Baik. Kenapa makruh? Berdasarkan hadis-hadis tadi. Nabi pun kadang-kadang tanya sahabat sedang khutbah. Nabi tengah khutbah. Nampak tak? Sayyidina Ali tanya kepada jemaah, siapa yang paling berani? Tengah apa tu? Khutbah. Maka di sinilah adalah isyarat bahawa yang Nabi kata tadi, siapa main batu dia lagha, siapa bercakap dia lagha. Lagha itu bukanlah bermaksud haram. Lagha itu bermaksud sia-sia dengan makna terluput pahala mendengar khutbah. Setakat tu saya. Dia tidak haram. Nampak tak? Dan jangan dapat lagha tu dia kata apa? Hilang pahala Jumaat semuanya. Ataupun tak dapat Jumaat langsung. Tak. Salah, tak betul. Nampak tak? Dia hilang pahala pada waktu dia bercakap sahaja. Nampak? Kalau khutbah Jumaat tu mungkin 20 minit, setengah jam. Dia takkan cakap dalam setengah jam. Mungkin dia cakap 5 minit, 5-10 minit. Tak sampai kot. Kan?
Mungkin seminit, 2 minit, berapa saat. Jadi setakat tempoh tu saja yang pahalanya lara, sia-sia. Adapun baki khutbah yang dia dengar tu dapat pahala. Tapi kalau dia bercakap pada awal sampai akhir, main baku pada awal tak ada macam budak-budak, itu memang lara semua lah. Lara semua. Lara tu maksudnya kita pahala. Pahala mendengar khutbah tu tak ada. Nampak tak? Dan sedangkan ulama mazhab Syafi'i kata, tapi kalaulah imam tok khatib ni tanya pada makmum, maka waktu tu makmum ni jawab, adakah lara? Jawapannya tidak. Yang tu saja terkecuali daripada lara, hilang pahala khutbah. Macam Sayyidina Ali tadi tanya, siapa yang paling berani? Khabarkan padaku siapa paling berani. Dia jawab, kamu wahai Amirul Mukminin. Lara tak jemaah tu? Tak lara. Sebab tok khatib yang tanya. Sebab apa jadi lara? Kalau dia bercakap tanpa dituntut untuk cakap, tanpa disuruh, dibenarkan untuk cakap, dia cakap, itu lara. Tok khatib tengah cakap, tengah khutbah, dia simam, dia datang, itu lara. Tapi kalau tok khatib yang tanya dan dia minta kita jawab, itu tak lara. Sebab dia dituntut, ditanya. Nampak ni? Ni tertibnya, ini orang kata hukum. Walaupun kita mengaji ni bukan bab kaitan dengan fiqah, bab khutbah Jumaat, tapi sekurang-kurangnya bila kita jumpa hadis ni, kita jumpa satu faedah hukum, iaitu rupanya cakap waktu khutbah tidak sampai haram. Yang paling-paling teruk pun makruh, menghilangkan pahala mendengar khutbah. Itu pun kadar yang kita cakap tu saja, tempoh masa kita bercakap dan lara tu saja. Baki yang kita dengar dapat pahala. Dan yang seterusnya, kalau tak dituntut untuk cakap, yang tu lara. Kalau dituntut untuk cakap, macam tadi dia tanya, Rasulullah tanya lagi tadi, hang semayang tak? Dia kata, Rasulullah tanya macam tu. Ya, kamu ingat nama dia Sulaik Al-Ghatfani. Tu kamu ingat. Dia baru main dah. Ya, sebab semua ni saya bukan murajaah tuan-tuan. Semua ni adalah bila mengajar sebab lain, kitab tu, Mukhtasar Bijaurah tu, jumpa hadis tu. Bila jumpa, kita jumpa pula hadis ni, dia temu sekali, temu. Itu berkat, kata guru saya, dia kata apa? Kalau setakat mengaji je, yang alif tak boleh. Dia kena mengaji dan mengajar. Bila mengaji dan mengajar, insya-Allah kita boleh jumpa hadis-hadis yang macam tu lah. Namanya Sulaik Al-Ghatfani. Nama dia pelik sikit tu yang saya lupa tu. Dan jarang kita dengar pun nama dia. Sulaik ni lah yang masuk masjid dan dia duduk dan tak solat 2 rakaat di masjid. Dan Nabi tegur dia dan dia bangun. Dia bangun, dia solat 2 rakaat. Di sini juga ada ulama bincang. Ni hadis yang Sulaik Al-Ghatfani ni. Rasulullah nampak dia masuk masjid tengah khutbah. Dia duduk terus, dia tak sembahyang 2 rakaat. Ya, tapi ingat yang ni nombor 1, kalaulah lokasi khutbah Jumaat tu di masjid. Ingatlah, saya ulang balik, di masjid. Khutbah Jumaat tu di masjid. Adapun khutbah Jumaat tu dibuat di surau diri Jumaat macam ni. Di Perak dia ada 2 jenis. Satu jenis surau diri Jumaat, satu jenis surau ta'adud Jumaat. Pernah dengar? Pernah dengar surah ta'adud? Oh, tak pernah dengar. Contoh di mana? Ta'adud di Jumaat. Di Jumaat. Apa beza surau ta'adud Jumaat dengan Jumaat? Di Ipoh banyak surau ta'adud Jumaat. Di sekolah-sekolah kita benar ada Jumaat, tapi dia ada nama surau ta'adud Jumaat. Bukan surau diri Jumaat. Apa beza surau diri Jumaat dan ta'adud? Beza adalah surau diri Jumaat dan Allah dia sendiri. Dia berkisah dapat yang ayat. Sebelum orang bagi mana? Cakap apa? Maka dia berkata agak Jumaat berkata ini tak boleh cakap apa. Jadi kan? Dia berbahkan. Dan tuan-tuan ada dalam bayar. Itu namanya di Jumaat. Okey, di Jumaat. Jadi sana orang lain di lain.
dalam keadaan ni. Pada yang satu ni Jumaat. Dan dalam yang lain tak terpisah pada orang ni. Asal itu bisa tapi bisa. Boleh daripada keinginan pemerintah ni. Satu lagi yang ini surau di Jumaat, dia panggil ta'addud Jumaat. Surau ta'addud Jumaat ni dia tidak terpisah daripada qaryah yang asal. Dia tak terpisah. Dia duduk bawah qaryah itu lagi. Contoh misal andaikan contohnya surau Taman duduk di bawah qaryah Masjid Cakak Lawak. Tapi dia boleh buat Jumaat dalam satu qaryah dengan Cakak Lawak. Cakak Lawak buat Jumaat, sini pun buat Jumaat. Satu qaryah dikira satu qaryah. Maka surau itu dipanggil ta'addud, iaitu berbilang-bilang Jumaat dalam satu qaryah. Nah, berbilang Jumaat dalam satu qaryah. Biasa jadi macam tu kalau jarak antara surau dengan masjid itu tak jauh. Surau dengan masjid itu tak jauh. Kalau tuan-tuan pergi kat Sungai Siput, ada satu surau dengan masjid. Masjid itu nama Masjid Al-Islah dalam taman. Luarnya ada satu surau, tepi jalan dekat Petronas tu, surau Islamiah. Surau Al-Islamiyah, Sungai Siput, dekat tepi Padang. Surau Islamiah tu surau ta'addud Jumaat. Sebab jarak dia dengan masjid tu tak jauh dekat. Dan dia puan ni tidak berpisah dengan masjid tu lagi. Mungkin sebab masjid tak mau lepaskan agama. Dan dia puan ni kira satu qaryah sebab situ semua satu taman. Masjid tu taman yang sama, surau tu taman yang sama. Tapi bila buat Jumaat, masjid pun buat Jumaat, surau pun buat Jumaat dalam satu qaryah. Maka di situ ada berbilang-bilang Jumaat dalam satu qaryah. Pernah berlaku zaman PKP dulu kan, semua surau bakat dibenarkan buat Jumaat. Ya, itu berbeza ya. Tapi itu sudut perbezaan lah satu. Tapi apa beza lagi kalau apa beza? Boleh buat Jumaat juga kan? Ada beza. Ada beza. Bezanya orang yang surau diri Jumaat, lama kelamaan, lambat laun dia boleh diangkat sebagai masjid yang penuh. Tuan-tuan ni dah surau diri Jumaat dah. Jadi melayakkan jadi masjid yang penuh. Tapi surau ta'addud Jumaat ni anytime boleh dilucutkan, diambil balik atau boleh berjalan macam biasa, bergantung pada keperluan. Kadang-kadang masjid yang asal tu penuh, tak cukup. Dia faktor dia macam ni, masjid yang asal tu tak cukup. Satu taman tu tak tahu berapa ribu orang gitu kan. Kepadatan penduduk dia tinggi. Jadi bila tumpu pada satu masjid ya, memang tak cukup. Melimpah keluar, parking pun tak boleh. Masjid itu parking pun bayar. Maka akhirnya terpaksa pecah buat satu lagi Jumaat ke satu qaryah di surau. Kerana padat sangat. Nanti mungkin masjid tu dapat lokasi tapak yang baru, dibuat masjid yang baru. Ataupun dia beri tanah lagi, dibesarkan masjid tu. Faham ni? Di masjid tu dah besar lah. Jadi kalau solat Jumaat ni dekat 2,000 orang, 3,000 orang, senang. Tak salah pun. Maka surau ta'addud Jumaat ni tadi boleh ditarik untuk dilaksanakan solat Jumaat sebab masjid yang dua ada mampu menampung jemaah yang ada. Nampak ni? Tapi kalau contoh Cakak Lawak, dibesarkan masjid buat tempat baru, contohnya kan, lagi cantik, orang pakai ramai pergi, adakah mereka boleh tarik balik solat Jumaat kat hari Jumaat ni? Sama dia ni? Tak boleh, tak semestinya. Sebab apa? Sebab kita qaryah lain, dia qaryah lain. Nampak tak? Sebab dah pecah qaryah dah. Tak pecah qaryah, selagi itulah payah sikit. Nampak tak? Gitu. Ada beza kan? Beza. Dan mazhab Syafi'i membenarkan, mengikut qaul yang dhaif, membenarkan berbilang Jumaat dalam satu qaryah. Boleh, tak ada masalah. Ya, baik. Panjang cerita pasal Jumaat ni. Ini kita bila ni dalam main lewat tu. Cerita pasal Jumaat. Tapi ini faedah ilmu ya. Bukan apa, sebab orang tanya apa beza ta'addud Jumaat Ustaz dengan diri Jumaat. Ya, ada beza. Ini penjelasan saya. Ada beza. Dia ta'addud Jumaat ni juga ada faktor juga. Faktor dia, Jumaat tu dibuat di tempat yang kebanyakannya bukan orang mustaqim. Contohnya
dia buat Jumaat di sekolah. Contoh saya dulu di sekolah Izzuddin Syarifah Perak. Izzuddin ni surah musalla dia buat solat Jumaat. Yang datang situ kebanyakannya pelajar-pelajar sekolah. Belakang sekolah Izzuddin tu ada dulu nama sekolah teknik Brush. Sekolah teknik, dah ni orang tak ada teknik nak, panggil college vocational. College vocational tak panggil sekolah teknik lah. Jadi mereka ni jalan kaki masuk ke sekolah Izzuddin sayang. Kalau sebelum ni dulu sekolah Star, sekolah Tunku Abdul Rahman Star, depan sekolah saya tu pun sembahyang di situ. Cuma hari ni saya tak tahu sama ada siapa lagi yang sembahyang kat situ. Di situ bukan ada taman, tak ada taman. Taman yang dekat pun Taman Cempaka. Taman Cempaka di bawah qaryah Masjid Jalan Dairi. Orang panggil Masjid Jalan Dairi, Masjid Intim. Ataupun nama betul dia Masjid Sultan Azhar Shah. Masjid Dairi pun dia, Masjid Intim pun dia, bukan Intim Nasyid tu. Intim sebab situ ada institut takbir, institut apa dia? Intim tu apa? Institut apa? Takbiran Islam. Itu dia, saya pun tak tahu lah. Situ ada Mak Tafiz apa semua dah, diploma tahfiz semua situ. Jadi dia panggil dah taman lagi. Jadi yang duduk dekat Izzuddin ni bukan orang mustautin. Lagi-lagi macam pelajar sekolah Izzuddin, bukan mustautin. Ya, mereka ni semua duduk di situ hanya berstatus mukim, bukan mustautin. Bukan orang situ lah bahasa kita. Ada beza mukim dengan mustautin? Ya, of course, mesti ada beza. Ada beza. Dikira dihitung daripada 40 orang Jumaat tu adalah mustautinin. Mesti dia bertaraf mustautin. Nampak? Sama lah tuan-tuan, tempat tuan-tuan nak buat Jumaat, bila Jumaat ni Jabatan Agama bukan nak pecah badan, nak pastikan berapa orang yang betul-betul mustautin dekat Taman Lela ni. Mustautin, tarafnya mustautin, bukan mungkin. Okay? Mustautin maksudnya adalah dia duduk kekal di situ, tak keluar daripada tempat itu melainkan kerana hajat. Faham tak? Dia tak keluar pada daerah qaryahnya melainkan kerana hajat. Dalam kitab sebut la yusafiruna anha syita'an wala sayfan illa lihajatin. Orang mustautin dia duduk di tempat yang ditinggal tu, dia tak keluar pada tempat tu sama ada musim sejuk atau musim panas, mereka dengan hajat, musafir ke, berjalan ke, makan angin ke. Tapi akhirnya dia patah balik pula ke tempat dia duduk yang asal. Itu mustautin. Tapi mukim dia duduk di situ dalam tempoh masa yang tertentu. Kemudian dia berpindah ke tempat lain pula. Pindah mana? Tempat tak tetap. Walaupun dia duduk kat situ fi muddatin tawilah, kata Imam Zainuddin Al-Malibari kita Fathul Mu'in, dalam tempoh yang lama dan panjang dia tetap dikira mukim. Nampak tak? Dia duduk lama kat situ. Misal, tuan-tuan pelik. Kalau tuan-tuan mungkin pelik, saya duduk di balik pulau. Duduk balik pulau. Okey? Faham tak? Tapi saya mustautin kat mana? Saya mustautin satu je. Mungkin boleh banyak. Itu beza mustautin dengan mungkin. Mustautin hanya boleh pilih satu je lokasi bagi seseorang tu. Tapi tempat dia bermukim, dia nak banyak mana pun tak apa. Nak mungkin dia banyak tempat pun tak apa. Mustautin hanya satu. Saya mustautin sebenarnya kat mana saya? Batu lapar saya kat ni. Itu mustautin. Nampak tak? Jadi bila saya balik pulau, saya balik singgah di rumah mak saya. Sejuru saya sampai, saya tak duduk di situ lebih daripada 3 hari sekalipun. Automatik saya tak boleh jamak qasar, tak boleh apa saja. Sebab saya masih lagi mustautin di Taiping Batu Lapan Cakap Jari. Ni faham ni? Adapun saya di balik pulau hanya bermukim kalau saya duduk situ 3 hari dan ke atas.
Saya duduk di situ 3 hari dan ke atas, saya status saya mukim. Saya bukan mustautin. Walaupun saya duduk di balik pulau 30 tahun sekalipun. Contoh, isteri saya tak dapat tukar balik ke Perak. Minta tukar, aku tak dapat. Sedang-sedang pencin lah dia. Janganlah dia tu. Ganggu pula dia. Jangan kena banyak RM2.60. Nampak tak? Tuan-tuan turun dah minyak. Saya tak turun. Saya kena banyak RM2.60. Separuh bulan bayar RM2.60. Nampak? Kalau ada bini saya, lega. Alhamdulillah, hujung pakai IC dia. Sebab habis 300 liter tu tak cukup. Saya ulang balik hari-hari. Faham ni? Jadi saya duduk di balik pulau, saya bermukim. Bukan mustautin. Walaupun duduk 30 tahun, 40 tahun. Sebab apa? Sebab saya ada keazaman nak duduk di Taiping nanti kemudian. Maksudnya saya tak mau duduk di balik pulau. Balik pulau tu rumah sewa, bukan beli pun. Maksudnya apa? Maksud saya ni tak ada niat pun nak duduk lama-lama. Paling lama sampai isteri benci. Tapi janganlah. Sebut je tu kita orang lah. Kan lama lah tu kan. Paling lama sampai dia benci. Kan biasanya orang kerja kerjaan berapa tipu masa. Alizim bukan kerjaan. Assalamualaikum. Orang kerjaan biasa. Berapa tahun? Khidmat biasa 30 tahun. 36 lebih. Dia berkurang lah 36 gitu. Duduk balik pula 36 tahun. Nampaklah contoh. Tapi nanti balik pula kan Taiping. Nampak tak? Maka Taiping itu mustautin saya. Tak berubah. Mustautin tak berubah. Itu juga. Kecuali saya berazam tak nak balik dah ke Taiping. Saya kata saya nak beli tanah dekat balik pulau, saya nak beli rumah di balik pulau. Kalau isteri pencen pun saya nak kekal di balik pulau. Saya kata macam tu. Maka berubahlah mustautin saya daripada Taiping, Batu Dapat dekat Jering kepada balik pulau. Maka mustautin saya di Batu Dapat sudah terputus. Dan kalau saya balik ke rumah ayah saya di Batu Dapat dekat Jering, tempat perjalanan saya sekalipun, dulu tempat saya lahir, saya beranak, saya ngaji, membesar kat situ. Tapi bila saya balik, saya tak cukup 3 hari duduk di situ. Tak sampai 3 hari, tak termasuk hari pergi dan balik, saya boleh jamak sepanjang 3 hari tersebut. Sebab saya sudah bertukar mustautinnya di balik pulau. Macam Rasulullah asal lahir kat mana? Di Mekah. Betul tak? Lahir di Mekah. Last sekali, dia terpaksa hijrah ke Madinah. Betul tak? Sampai di Madinah, duduk di sana. Tapi bila Rasulullah buka kota Mekah, berjaya mengislamkan penduduk Mekah semua. Lepas Rasulullah buka kota Mekah, Rasulullah duduk kat Mekah kan? Tak, Rasulullah pulang balik ke Madinah. Faham tak ni? Rasulullah kata aku nak balik ke Madinah, nak duduk kat sana sampai wafat meninggal dunia. Walaupun Mekah dan Islam semuanya, patutnya Nabi duduk kat Mekah lah. Duduk dengan adik-beradik dia pun semua. Dah Nabi tinggalkan Mekah. Dan akhirnya wafat Nabi di Madinah. Maka sekarang Madinah sudah menjadi tempat mustautin Nabi, bukan Mekah lagi. Sebab Nabi berazam nak wafat, meninggal, nak habiskan umur kat situ. Nampak? Tuan-tuan ni banyak ada kerja kat luar daripada Taiping. Dia kerja 20 tahun, 30 tahun. Tapi dia buat rumah kat mana? Taiping. Dia kata apa? Nanti dah pencen balik Taiping lah. Saya kata Ustaz, dah pencen balik Taiping. Maka automatik mustautinnya bukan tempat kerja dia. Walaupun duduk kat sana 30 tahun, duduk kat Pahang, Nyanyuk, Selangor 30 tahun. Walaupun beli rumah kat sana. Sebab dia ada keazaman. Nanti lambat laun, lama-lama 30 tahun, dia akan balik ke Taiping. Mana? Maksudnya Taiping itu tetap tempat mustautin dia, bukan Selangor. Katalah Selangor tu buat, contohnya bukan Selangor, contoh saya di balik pulau. Dia pun ada masjid. Saya pergi, ada 39 orang jemaah. Saya pergi solat jemaah, saya mukim. Tapi mukim pun wajib solat jemaah. Cuma tak dihitung daripada bilangan jemaah 40 orang. Bila 39 campur saya cukup 40 dengan Tok Imam. Tahan ni, adakah sah jemaah tu? Tak sah. Sebab apa? Sebab seorang tu bukan mustautin tapi bermukim. Tahan ni?
Ni yang berlaku ni, delima yang berlaku di sekolah-sekolah madrasah. Yang sekolah, kelang, tempat-tempat yang banyaknya bukan mustautin. Tapi mereka ni nak solat Jumaat. Nak solat Jumaat jauh. Nak solat Jumaat masjid yang jauh. Di tempat tu ramai 300-400 orang. Biasanya kita benarkan untuk buat Jumaat atas dasar ta'addud Jumaat. Sebab apa? Sebab yang ada kat situ bukannya semuanya mustautin di situ. Jadi Zulin dulu kan belajar betul mustautin. Nampak tak? Gitu. Ini saya nak cerita sebab apa saya main sini kadang-kadang tadi solat maghrib tadi. Saya tetap solat maghrib. Kenapa Ustaz jamak takhirnya? Saya tak akan jamak takhir kalau saya datang daripada balik pulau, singgah di sini nak balik ke Batu Lapan. Maka dalam perjalanan nak balik tu dikira musafir. Baru saya boleh jamak takhir. Tapi kalau saya dah balik ke Batu Lapan, malam tadi lupa kat air kuning. Tu haji kita, lupa saya kat air kuning. Saya balik malam tadi lah di Batu Lapan. Sebab ada liqa fitri di air kuning. Jadi dah dari air kuning, dah balik kat Batu Lapan tu. Dah jumpa kat air kuning tu maksudnya, saya dah balik ke Batu Lapan lah. Nampak tak? Maka bila saya Batu Lapan naik ke sini, tak boleh dah saya jamak. Habis. Saya kena solat tamam macam biasa. Okey? Boleh faham hukum dia? Jadi sakut pok mustautin mungkin tu, ada sakut pok juga dengan jamak qasar. Bukan solat Jumaat saja. Gitu. Panjang cerita dia. Tapi tak apa, ilmu dah. Ilmu. Tu. Sebab saya kena cerita. Sebab ada orang tak Ustaz jamak je lah. Terus boleh jamak takhir contoh. Saya tak boleh jamak. Kenapa tak boleh? Nak Ustaz kan bukan duduk balik pulau. Dia pun ingat lah Ustaz duduk balik pulau dia boleh jamak. Kat mana mustahil saya? Saya kata kat dia, Ustaz saya adalah setting. Bukannya balik pulau. Untuk beberapa tuan-tuan ya, tetapi tidak tahu. Selama ni saya duduk kat balik pulau, saya jamak. Duduk di balik. Sebab apa? Hari-hari saya berulang. Ngajak main ke Taipei. Selama 5 tahun saya duduk di sana. Berulang main ngajak di Taipei. Tapi duduk bayang macam mana nak ulang ni. Dengan minyak RM2 dan RM1 kan. Duduk bayang kan. Tapi duduk bigang rasa macam kena. Dan berhenti 1-2 tempat. Saya ada berhenti lah. 1-2 tempat saya berhenti. Di Expo saya berhenti. Beberapa tempat saya berhenti. Saya tak ngajak. Faktornya sebab susah nak ulang balik. Saya lebih suka main kat belah Taipei ni kalau subuh. Jalannya clear dan lancar. Subuh orang tak ada. Bila main maghrib macam lah ni, kalau ada Pulau Pinang, memang kufur tak sampai. Tadi mujuk main pada Ipoh, bukan main pada Pulau Pinang. Okey. Ringkas, kita tengok lagi. Dia kata lagi, beliau berkata, sesungguhnya aku. Okey. Dia kata Sayyidina Ali, siapa paling berani? Dia kata kamu, wahai Ali. Maka dia kata, amma inni ma baraztu ahadan illa tasaftu minhu. Dia kata, sesungguhnya aku tidaklah bertempur dengan seseorang melainkan pasti aku mengalahkannya. Baik. Walakin akhbiruni bi asja'in nas. Akan tetapi khabarkan kepadaku siapakah orang yang paling berani. Dia kata, wahai Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, kamu lah paling berani. Kan? Dan dia tanya macam tu, dia berkata Sayyidina Ali. Dia kata, bahkan aku ni kalau bertempur dengan sesiapa, illan tasaftu minhu. Melainkan aku berada intasafa. Intasafa ni apa? Berada di pertengahan antara orang tu dengan musuh. Maksudnya apa? Dia Imam Sayyidina Ali ni orang yang sangat gagah dan kuat. Bila main siapa-siapa bertempur dengan dia, ditumbang oleh orang tu, habis balik awal. Ini kelebihan Sayyidina Ali. Dia pernah berlaku dalam satu riwayat dalam perang Khaybar. Khaybar ni perang di kawasan penduduk Yahudi. Ramai penduduk Yahudi kat situ. Perang Khaybar. Khaybar ni dipunya ujian dia dalam peperangan ni adalah kerana Nabi terpaksa menembusi semua kubu-kubu yang dibina oleh Yahudi. Kubu Yahudi waktu tu hampir dekat 7 hingga 10 buah kubu. Banyak. Kubunya mereka buat daripada dinding yang kuat, atas bukit. Jadi kalau nak tembus kubu-kubu ni, susah.
Sebab mereka dulu dalam kubu. Kalau nak serang, kot tepi kubu, dia akan balik dengan panah dah atas. Lontar dengan api, dengan manjanik. Alat dalam dulu manjanik. Manjanik ni macam plastik besar tu. Itu perang, dia pun macam tu. Jadi, pernah sekali tu, Nabi pergi perang Khaybar, Nabi kata, siapa yang boleh untuk aku membuka kepada aku kota Khaybar ni? Itu kota yang paling susah, paling liat nak buka. Susah nak masuk dalam kota tu, kubur tu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, saya ya Rasulullah. Abu Bakar pergi, bawa bendera pergi. Pergi-pergi, akhirnya balik, tak balik. Tak berjaya buka. Kali kedua, Nabi tanya lagi, siapa yang akan boleh buka kota Khaybar ni pula? Abu Bakar As-Siddiq tak boleh dengan tentera-tentera dia. Siapa yang boleh buka? Maka Sayyidina Umar Al-Khattab pula kata, saya boleh buka. Sayyidina Umar pula pergi. Sayyidina Umar lagi dahsyat. Satunya kan, pergi dengan bala tentera semua. Balik, tak dapat juga buka. Pintu kota tu berat sungguh, berat yang amat. Akhirnya Nabi pun kata, Nabi tak tanya dah siapa nak pergi. Nabi sebut, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayati ghadan. Wahai sahabat, aku tak tanya dah siapa nak pergi buka kota ni. Cuma aku nak khabar, pada esok hari, aku akan serahkan bendera dan tanji ni kepada tangan seseorang. Tak sebut nama siapa. Nabi tak sebut siapa orang tu. Ya, man yaftahullahu ala yadayhi. Dialah akan membuka kota ni. Yaftah. Yaftah ni maksud membuka kota ni, di tangan dialah akan terbuka kota ni pada esok hari. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia ni juga sayang kepada Allah dan Rasulnya, dan Rasul juga sayang kepada dia. Allah dan Rasul juga sayang kepada dia. Oh, ni tuan-tuan, siapa agaknya? Sahabat ni pakat balik. Balik sampai ke rumah, sampai ke khemah. Semua pakat letak tangan kat dahi. Dia pada kata, aku mana ada orang lain dah. Pakat dia rasa dia. Kan? Hidup bayar lah macam dia kan. Waktu tu tak gerak tidur dia bang. Sebab duk bayangkan esok ni Nabi-Nabi nak bagi tak sabar. Akhirnya esok mereka main kat Nabi, berkumpul awal, semua pakat suar muka. Nabi saya main. Dalam ramai-ramai tu ada seorang tak datang, iaitu Sayyidina Ali. Ni ada riwayat kisah ni. Perawi kisah ni Sayyidina Ali. Dia saja yang tak ada waktu tu. Dah kali Nabi tengok muka sahabat, Nabi tanya, Aina Ali? Ali mana? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, Ali dekat khemah, mata dia bekak, masuk aku, tak boleh buka mata. Dia tak boleh buka mata langsung. Waktu hampir-hampir nak buta, Sayyidina Ali. Sebab dia ikut siri perang dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar. Kedua kali pergi tu, dia ikut sekali. Cuma dia jadi pengikut je lah, bukan ketua. Dia pun balik, akhirnya masuk habuk ke, bengkak ke, mata dia merah. Dan tak boleh ikut perang kali yang ketiga ni. Nabi kata, bawa Sayyidina Ali, usul dia iring mai sini. Bawa dia mai sini juga. Dia berkata, kenapa nak panggil dia juga? Ya Rasulullah, kami kan ada. Rasulullah dah tahu dah siapa orang tu. Semalam lagi dah Rasulullah dah tahu nak pergi kat siapa. Faham ni? Rasulullah tak kisah, aku nak dia juga main datang. Bawa lah usung Sayyidina Ali. Dengan mata-mata yang bengkak, tak boleh nak buka mata tu. Sampai kat depan Rasulullah. Rasulullah ludah kedua biji matanya, ludah dengan alio dia yang mulia. Hadis sahih. Rasulullah ludah mata Sayyidina Ali waktu tu sembuh seperti sedia kala macam putih tok buang orang tawa kata. Waktu tu juga sebetul-betul mata dia sihat. Nabi pun letakkan kat tangan dia, wahai Ali, ambil panji ni, kamulah pergi buka kota tu. Kali ketiga Sayyidina Ali pergi, bawa bala tentera. Dia buka pintu kota tu hak berat tak tahu berapa kan. Dia buka dengan dua tangan dia seorang saja. Dia buka pintu tu dengan kegagahan dia seorang. Pintu kota hak besar berat tu kena buka 10 orang, dibuka seorang dia je. Dalam riwayat tersebut Sayyidina Ali. Dan dia berjaya masuk dalam kota tu dan berjaya tawan semua penduduk yang ada kat kota tu. Berjaya kalahkan musuh Yahudi waktu tu. Itu sebab kita dengar waktu perhimpunan Palestin, biasanya ada orang akan menjerit, dia kata apa?
Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan datang, akan tiba menentang kamu balik. Sebab mereka pernah dikalahkan dengan cara yang sangat memalukan dalam perang Khaybar dulu zaman Rasulullah. Semua kota-kota mereka hak besar-besar yang dahsyat ni, hak power-power canggih-canggih ni, semua diruntuhkan dengan sebab ada Sayyidina Ali saja. Sayyidina Ali pun hebat juga, bukan main-main. Baik, cuma kata Sayyidina Ali, tetapi khabarkan kepadaku siapakah orang yang paling berani. Aku nak tanya ni yang paling berani, bukan paling handal, bukan paling pandai perang, bukan yang paling pandai kalahkan orang dalam perang, bukan. Yang paling berani. Mereka berkata, kami tidak mengetahui siapakah dia. Dia berkata apa? La na'lamu faman. Dia berkata apa? Kami tak tahu siapa dia. Wahai Ali, siapa dia orang tu? Beliau berkata, jadi Sayyidina Ali, dia kata, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Orang itu adalah Abu Bakar. Sesungguhnya ketika perang Badar, kami jadikan baginda Rasulullah berada di rumah pelana unta. Nanti kita sambung kisah ni pada waktu lain. Tak habis lagi kisah ni kan. Tak habis sebab saya tak nak menyusahkan tuan-tuan. Jangan tunggu saya. Belajar pula kami masa lebih pula. Tuan-tuan ingin nama pula. Jangan main lewat. Ngajak nama pula. Cukup dah tu. Sebab kenapa saya berhenti tang sini? Sebab peristiwa ni berkaitan dengan perang Badar. Jadi dia adalah ulasan syarahan dia lagi. Saya syarah lagi pakai ruyuk lah tuan-tuan. Malam ni pakai tak habis-habis lah malam ni. Sebab apa yang nak syarah ni panjang lagi. Sebab dia dah masuk pada perang Badar. Jadi dalam perang Badar tu lah ada suasana keadaan dan peranan Abu Bakar As-Siddiq buat Rasulullah. Waktu itulah menunjukkan berani Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Badar. Macam mana kita akan ceritakan nanti pada kuliah kita yang akan datang. Ada soalan nak tanya? Soalan tak apa? Ada soalan? Baik. Ada soalan? Tak ada? Kita faham tadi ya? Ustaz Tim mungkin faham ke? Kalau tanya boleh jawab tak? Baik, Rina, okey, wallahu taala la wa'lam. Ada soalan, kita bertemu lagi pada kuliah kita yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al qulubana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.